sejahtera, salam bersih. Saya berjuang saya dan kaum rumah Pejabat Malang Ketua Menteri satu ingin mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Lahir Batin kepada muslimin muslimat dan selamat bergembira kepada yang makan Islam. Hari ini saya 3 hari Syawal, hari di mana kita bergembira menyambut Aidilfitri, dan alhamdulillah saya antara jangka dengan tak jangka kehadiran yang begitu ramai pada pagi ini. Sebenarnya ini adalah satu majlis yang kita menyebut semua rakyat, khususnya yang di negeri Pulau Pinang, Melayu, Cina, India, berbagai bangsa, berbagai agama, berbagai kaum untuk datang, dan alhamdulillah sambutan cukup baik pada hari ini, dimulakan dengan tepat pukul 11 tadi, dan memang sebagaimana diatur PYT Tun datang syak pukul 11 dan 20 minit sebelum itu Datuk Seri Anwar Ibrahim, Satu Ahli Parlimen Perubatan Pau dan Ketua Pembangkang ke Malaysia datang, dan ini memeriahkan lagi suasana. Tambah pula hari ini merupakan hari tarikh lahir Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita ucapkan semoga panjang umur, kurang rezeki, maju jaya, khususnya untuk kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan di London dan Puan. Terima kasih sekali lagi, pelbagai lapisan datang, dan saya juga memberikan sumbangan sedikit kepada anak-anak. Sesi pagi tadi telah dibuat dan akan ada satu lagi sesi setelah petang ini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada pagi ini. Semoga this spirit, semangat untuk kita bersatu, mana yang kita boleh bersatu, dan kami saya mengambil kesempatan ini ambil sempena Syawal ini, we put away all the differences, yang perbezaan pendapat itu put aside, dan kita dapat bersatu. Kalau inilah kita dapat maju, dan pastinya negeri Pulau Pinang khususnya akan menjadi negeri yang lebih maju ke depan. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk saya menyebut satu iaitu Pulau Pinang. Kalau sebelum ini kita sebut Pulau Pinang bersih, Pulau Pinang hijau, Pulau Pinang sihat dan selamat. Tapi mutakhir ini kita tahu kita tentang isu keselamatan. Kita kalih yang selamat itu terjadi ke depan. Jadi Pulau Pinang selamat, bersih, hijau dan sihat. Jadi saya harap kita memberikan fokus sedikit waktu ini, mungkin pasang peralatan infra yang boleh menjaga keselamatan, itu macam CCTV, pasukan keselamatan, program perasaan, untuk pastikan menjadi mata dan telinga rakyat untuk menangani isu-isu yang ada mungkin berkhusus. Dan saya harap insyaAllah kita semua dapat memastikan selamat sejahtera di bumi Malaysia dan khususnya di negeri Pulau Pinang ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisiani Wandri Wanakam. Akhir berjumpa dengan YB. Okey, silakan kembali kepada UNIC. Terima kasih. Terima kasih. Jom. Sikit ya, Dik. Lagi. Apa? Nanti dia orang nak tengah-tengah. Jom ada lagi tak? Mana yang kecil? Jomlah. Ni baju sama ni. Ni, doa-doa. Doa boleh baca? Baca doa-doa ni. Allahumma inna duha Oh Allah, inna
yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Beri tepukan boleh adik-adik kita ni. Ya Allah. Ya, saya umur berapa tahun ni adik ni? Adik siapa nama? Cakap tak dia gini. Kau kita begini, ya Allah. Bagi-bagi baik balik. Datuk Wan. Ha. Okey. Adik belajar macam mana dia apa doa-doa? Tengok YouTube. Tak beli handphone tengok YouTube. Oh, tak apa ada video klip kan. Kan? Nak sebut apa ni? Hasan Al-Basri. Masya-Allah, wali Allah. Okey. Sekolah darjah berapa? Darjah 5 awak tak bang? Darjah 5. Sekolah mana? Seri. Oh, Seri kat mana? Tanduk. Tu dia. Adik beradik. Jom kita, Ya Hanana. Jom, Ya Hanana tau. Okey, siapa lagi adik-adik yang nak Ya Hanana? Jom. Lagi kita bagi hadiah kat adik. Abang Najib ada buat CD baru tak? Abang mau UNIC. Sebelum tu kita ada pengumuman untuk yang keduanya kepada adik-adik yang berumur 12 tahun ke bawah. Okey.